Assalamualaikum, hai. Video kali ni sebenarnya video yang dah lama sangat kita peram. Baru kita ada mood untuk kita upload. So, jom tengok kita buat masak-masak untuk celebrate birthday. Untuk hari ni kita akan makan shell out. So, kita ada udang, kita ada janggut sotong, kita ada kepah, kita ada udang. Udang apa ni? Nanti kita akan bagi tahu udang apa. Saya pun tak tahu udang apa ni. Lepas tu kita ada ketam macam biasalah. Lepas tu kita ada udang yang biasa. Yang special dia apa? Tada! Wow. Tajamnya. Menggoda. So nanti kita akan tunjuk, kita akan masak semua bahan-bahan ini. Sekarang kita akan cairkan butter, salted butter. So kita untuk buat sos seafood boil. Betul? Cairkan butter dulu. Bila butter dah cair, so kita akan masukkan 1 labu garlic yang dah dicincang. Kemudian kita akan masukkan kejun, paprika, serbuk cili, black pepper, garam dan sedikit gula. Kita akan masuk ke dalam butter yang dah cair. Bismillah. Kemudian kita masukkan perahan lemon. So ini bahan yang kita akan guna untuk seafood boil. So kita akan rebus. Kat sini kita rebus air dulu bagi dia panas. Kemudian kita akan masukkan kejun, paprika, serbuk lada hitam, onion, garlic dengan daun bay leaf. So nanti kita akan masukkan. Sekarang kita akan masukkan bahan sikit demi sedikit lah. Lepas tu kita akan tambah. Sebab sekarang ni kita baru first time tu buat benda ni. So kita tak dapat agak dia punya rasa lagi lah. Tadi kejun dengan onion, so paprika, so garlic powder, black pepper, lepas tu dengan daun bay leaf. So kita masukkan, kita kacau-kacau. So kita akan masukkan lemon, kita perah je dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So lepas kita dah perah, kita masukkan saja dalam ni. So kita akan masukkan bawang holland. Kentang ni kita dah cuci bersih dengan jagung. So kita akan masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. So sekarang kita akan masukkan ketam. Kita akan rebus dulu. So nanti ketam dah masak, kita akan angkat. Angkat macam ni. So sekarang kita nak angkat dia. Ni. Masuk kat dalam ni. So sekarang kita akan masak mini lobster. Saya pun tak tahu nama udang ni apa, tapi masa kita beli dia tulis mini lobster. So kita akan masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Sekarang kita nak angkat mini lobster kita. Aku buat tadi macam ni. Banyak tak apa. Yang jagung, bawang, kentang kita biarkan je dulu bagi dia masak elok. So kita angkat yang ini dulu. Kita tuang dekat tempat pengasingnya itu.
sama je warna dia dengan ketam. Tadi dia hitam tau. Okey, kemudian kita akan masukkan yang ini pula. Sama je sampai dia masak. Okey, sekarang kita angkat kepah ni pula. Dah, tuang je. Okey, yang last kita akan masukkan udang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dia masak. Last kali lauk, kita angkat udang. Satu dekat side sana gerak ni. Okey. Okey, so kita sebenarnya bahan yang kita dah rebus ni kita split kepada dua. So yang ini kita tak akan masak merah. So kita biarkan dia natural boil je. So ini kita panggil apa tadi? Seafood boil kan? Yeah. So ini seafood boil. So kita akan makan sambil dip dengan kuah yang kita dah buat tadi. Untuk yang dalam bekas ini, yang ini kita akan buat shell out. Yang mana kita akan masak merah lah. Supaya ada sambal-sambal sikit. Bob. Sebab udang panas. Okay. Okay, yang terakhir kita akan kukus king crab. Kenapa kita letak dalam bekas macam ni? Supaya air rebusan ketam ni masih kekal ada. Dan dekat tepi ni, so kita akan susun janggut sotong lah. Ada beberapa. Okay, kita tunggu dia masak. Nyam, nyam. Sekarang kita nak masak merah untuk yang ini pula. Kita dah panaskan minyak, so kita akan tumis bawang putih, bawang merah dengan halia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila dah garing, so kita akan masukkan sedikit cili. Inilah. Kita masukkan sedikit gula. Sebab ni dia main. Okey, sekarang kita punya cili pun dah garing. So kita akan masukkan ketam, udang yang kita dah rebus tadi. So sekarang kita akan masukkan ketam dulu. Okey, kemudian kita akan masukkan je semua bahan-bahan yang kita dah rebus tadi. Ada kepah, ada apa kita panggil ni? Udang mini lobster. Oh, mini lobster. Dan udang biasa lah. Cantiknya. Merah dia. So kita akan kacau sebati. Maafkan kami, kamera ke sana ke sini, ke sana ke sini. Okay, sekarang kita akan masukkan bawang yang kita dah rebus, jagung. Bagi dia sebati. Kalau ikutkan bawang dengan jagung kita ni dah ada perasa sebab kita dah rebus tadi dengan perasa kan. Okay guys, kita akan keluarkan ketam sebab sepatutnya kita potong dia terus supaya dia mudah serap. Tak pakai dada. Wow. Oh, ni ketam besar ni.
Ketam ni. Ketam apa ni panggil ni? King crab. King crab. Sekali Ni ambil saja. gambar ni. Ambil gambar. Nasi, nasi. Jangan lupa nasi kita. Ada dah, okey. Oh, panik kita. Ada mak. Ada. Apa man? Password dia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to awak atuk dengan Pak Su. Happy birthday to you. Woo! Kenapa tak boleh zoom? Mami kat belakang sana dengan Naima. Ya. Mana ada buat tanah-tanah. Waktu makan nasi. Macam mana dia? Senyum. Ambil kuah-kuah ni. Awak senyum. Senyumlah. Mama kata senyum. Okey. Teman senyum. Kami tunjuk ambil kuah bagi dia. Dah. Wow. Nampak tak? First time kita makan king crab. So Tia? Tia okey Tia? Saya nak satu. You want one? Tia nak satu. Okay, it's okay. Bagi pinggan satu untuk Tia. Kom, ini boleh, ini boleh. Ini dengan nasi ni. Okay. So ini nasi Tia. Sebabkan dia cakap dia nak satu. Ambil satu. Oh. Wow. Tengok. Ini nama queen. Tak, masalahnya tak tahu nak potong dia macam mana ya. Ni benda boleh makan. Tak Alah cabut je semua kaki-kaki dulu Alia. Kalau boleh. Ha, cabut dulu kaki. Okey, sekejap. Lepas tu bagi je. Gunting ni gunting. Tia tengah struggle. Tak payah cabut lah tu. Kita nampak struggle sebab dia ada tajam dia yang keras. Sakit. Lagi cukup rata. Nyok. Ada nampak. Ni gunting. Naima. Don't forget to like, share, and subscribe to our video channel. Thank you.